Ikhwan ada kuasa terbang. Bliss ada kuasa. Jadi kuat. Wah, hebatnya. Apa pula kuasa Yen? Yen tak tahu lagi. Kuasa Yen. Ini sekolah superhero. Kalau Yen tak ada kuasa, Yen tak boleh datang sini. Hari ini, kita ada ujian superhero. Yen, sekarang giliran awak. Cepat tunjukkan kuasa awak. Maaf, Cikgu Norma. Yen belum ada kuasa. Kan Aisyah dah cakap, ini sekolah superhero. Yen tak patut ada di sini. Jangan sedih, Yen. Ikhwan yakin, satu hari nanti, Yen akan jumpa kuasa Yen. Terima kasih, Ikhwan. Yen pun harap macam tu. Apa agaknya kuasa Yen? Tengok ni, Aisyah boleh guna kuasa api. Aisyah, hati-hati. Api tu terlalu besar. Alamak, Aisyah tak boleh kawal kuasa ni. Aduh, sakitnya. Ikhwan cedera teruk. Cepat, kita kena bantu dia sebelum terlambat. Badan Ikhwan sakit. Tolonglah, Yen nak Ikhwan sembuh. Luka Ikhwan dah sembuh. Cikgu rasa kuasa Yen ialah sembuhkan orang. Wah, korang rasa kuasa Yen ni hebat atau tak?